Kenapa muka aku gelap macam dalam gua ni bro? Kalau lighting salah, muka jadi seram. Jap. Haha, so jom set up lighting yang power untuk shoot video atau gambar yang nampak meletup. Alright. So pertama sekali kita ada key light. Ini lampu utama untuk letak dekat tepi muka tapi bukan depan betul-betul. Lepas tu fill light. Dia isi shadow belah satu lagi bagi nampak lembut sikit. Dan last sekali backlight. Bagi pop out dari background. Nampak 3D sikit lah, tak nampak flat gambar kita tu. So tengok beza dekat sini tu. Lighting basic je tapi hasil dia tak ada 3 lampu. Relax. Guna satu ring light pun boleh asal posisi bijak. Atau lighting semula jadi dari cahaya matahari pun boleh. Tak ada softbox. Pakai kertas putih je bro. DIY sendiri pun boleh jadi legend. Dan nak nampak pro, angle lighting kena balance. Jangan semua dari atas je. Dan jangan lupa, warna lighting pun main peranan. Warm macam ni sama dengan mesra, atau cool sama dengan tenang. Bila lighting kena, muka kau nampak glowing macam review skincare. So tak perlu studio, yang penting faham asas lighting tu sendiri. Lighting simple, hasil mantap. Jom shoot bro.